Allah. Dia pun kata geno gitu lalu payah sangat. Ha tu. Kerana niat tu nak jadi muqtarinan bi fi'li. Ha tu nak ayat kata. Sebab tu. Apatah lagi Fatihah baca nak ayat tu. Kena wi betul. Betul makhraj dia, panjang pandak dia betul, kena wi molek. Dengung ikhfa idgham iklaq. Kena cukup nak ayat tu. Nak wi superno nak ayat tu. Ni bukti semaya. Tu Nabi tengok tu. Orang tangguh semaya. Orang tangguh semaya nak cerita ke Nabi kita bahawa orang ni duk katok kepala dengan batu. Coh. Faham banyak dak orang tangguh semaya. Oh, tak nak kecek lah. Tu hak semaya dah tapi tangguh je. Bini kata kena wemu. Nak semaya bila asal matahari nak masuk dalam tanah tu. Katuk ni berseman tu. Dah lah tu. Bodoh dah lah tu. Khabar-khabar pergi semaya. Semaya boleh 2 rakaat. Tuk bila sejik bed bengori. Allahu akbar, Allahu akbar. Bini kata, aku dekat dah.